Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bashir Bujati sebagai penyelaras pembangunan insaniah masyarakat asli Pertimaan Negeri Pahang. Alhamdulillah, ini adalah kali pertama saya memasuki kelas dakwah digital AI. Saya sangat suka dengan kelas ni kerana dia menambahkan ilmu dan juga cara kita untuk menggunakan digital AI. Dan juga daripada perkara yang tidak tahu, alhamdulillah sedikit demi sedikit kita belajar. Walaupun insyaAllah kita akan belajar lagi sehinggalah kita dapat, dan harapan saya kalau bolehlah pembelajaran dakwah digital ni dapat disempurnakan lagi dan penambahan lagi dari segi ciptaan segala lah untuk memudahkan kami belajar dan juga untuk memudahkan kami buat dakwah di dalam digital dan juga untuk memahami agama kepada masyarakat kami, untuk masyarakat orang asli negeri Pahang. InsyaAllah solution amat terbaik, insyaAllah.